Assalamualaikum. So pagi ni kita beraktiviti. Kita akan pergi ke Port Dickson. Kita akan cari tapak untuk pacak kemah dan healing di sana. Okay, so kita dah gerak sekarang. Jam menunjukkan 6.54. So nanti sampai sana kita update. Okay, bye bye. Bye bye. Alhamdulillah selesai si minyak. So kita sambung perjalanan kita semula ke Port Dickson. Jom, bismillah. Perjalanan kita daripada rumah saya di Bangi ke Port Dickson ambil masa dalam lebih kurang 45 minit lah. Sekarang pukul 7.30. Dah sampai di Seremban Rasah lah. Di Rasah baru keluar highway. So sekarang kita nak terus ke Port Dickson. Kita sampai dalam lebih kurang 7.45 ke 50 begitulah, mengikut kelajuan yang saya bawa. Okay? Tak jauh pun. Bila PD ni tempat yang boleh datang lah. Tiap minggu, tiap bulan. So selain daripada nak lepak, nak healing di Port Dickson, ada matlamat yang kedua. Niat kedua tu adalah kita nak shoot gambar di Port Dickson, terutamanya di pantai lah. Kita cuba nak dapatkan gambar matahari terbenam. So kita akan stay daripada pagi sampailah mungkin malam. Tak malam sangat lah, lebih kurang maghrib. Dan maghrib itu kita balik pagi balik lah. So mudah-mudahan lah ada rezeki untuk kita rekod ataupun dapatkan gambar matahari terbenam di pantai Port Dickson. Okay, so jom kita teruskan perjalanan ke Port Dickson. Kita dah sampai di tempat untuk kita pacak kemah. So kita nak set up, ambil barang. Ini barang kita yang kita bawa. Canvas, okay. Kita set kali. Okay. Okay, yang buat sana. So and then lepas tu kasih healing.
dan meja. So banyak kita bawa. Okay, terus kita nak set up supaya nanti kita sambung balik. Alhamdulillah kita dah selesai set up kemah kita. Jadi sekarang kita nak sesi sarapan pagi dulu. Kita sarapan pagi dulu. Dan kita masak di rumah. Siap-siap, so kita makan kat sini. Okey, inilah kemah saya. Kemah kami kecil dia. Sekadar untuk berteduh kan. So, kita akan stay sampai malam lah. Maghrib. Lebih kurang. Untuk kita dapatkan view matahari terbenam. So itu kita punya point untuk kita nantikan matahari terbenam. So untuk pagi ni kita akan shoot lah sikit-sikit beberapa gambar. Dan mungkin kita akan terbangkan drone di sekitar sini insyaAllah. So kita nak sarapan dulu. Jadi korang tengoklah kami sarapan. Okay, bye bye. Inilah menu sarapan pagi kita di tepi pantai Port Dickson. Okay, apa yang nasi goreng nasi goreng, air Milo panas. Dan pastikan yang paling penting bila camping, pastikan ada bagi sampah. Okay, jangan bagi sampah rata-rata. Okay, nampak tu, jangan bagi sampah rata-rata. Kita sebagai manusia yang bertamadun, okay, jaga kebersihan sekitar kita. Cubalah sedaya upaya macam mana sekalipun jaga kebersihan pantai kita. Okay, ini suasana. Kita makan dulu. Dari tadi nak makan tak makan. Set up sikit. Dia kemah kita kecil je. Anak saya menyusu. Bukan kipas ni. Kipas DIY. So sebenarnya totally saya punya barang adalah daripada DIY. Kemah DIY, tika DIY, yang tika DIY, meja DIY. Yang benda canvas ni pun DIY juga. Apa lagi? Semua DIY. Dan cooler, kita ada cooler. Ni cooler kita. Cooler ni kita akan buka, letak air dalam dia, dan biarkan dalam kemah
biar dia open dengan kemah lah. So kemah ni nak kata sejuk sangat tidak, tapi memberikan udara yang sejuk lah kan, sedap sikit untuk saya, anak saya terutama je lah. Dia nak tidur, dia okey lah. Macam aircon lah, aircon. Okey. So belilah kat DIY dalam harga 30 lebih je. 30 lebih saja, insyaAllah. Okey lah daripada tak ada kan. So yang satu lagi penting, benda yang kita akan bawa, iaitu storage makanan. Storage makanan kotor. Ni bukanlah storage makanan, cooler box. Ni pun sama juga, DIY. Semua DIY. So apa ada dalam ni, kita bawa macam-macam. Ada jelly, of course lah air kan, ada air tin, Milo, kopi, Sprite, Milo lagi, Ribena, kopi lagi, teh, air laici. Semua ni juga kita beli kat DIY. Okay. So yang kita sejukkan benda ni menggunakan ais lah. Lepas tu ais kita bekukan kat rumah. Dan benda ni, ini benda Allah ni, nak sejukkan susu anak sebenarnya. Jadi benda ni bagus juga. Okay. Apa namanya benda ni? Benda carilah. Korang kalau yang dah kahwin, tahulah benda apa Allah ni kan. Isteri-isteri korang mesti tahulah benda Allah ni. Nak menyejukkan susu ibu tu kan, nak beku kan, bagi tahan lama. So benda ni manfaat. Ada dua, kita buat satu je lah kan. So selebihnya sebenarnya lah cukuplah sekadar ini saja. Ice bag dipanggil. Ini buat punya urusan yang satu. Okay. So kita nak makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Alhamdulillah dah settle makan sarapan pagi. So sekarang kita nak fly. Fly apa? Abang. Fly drone. Okay, kita nak ambil view DPD ni. So kita tengoklah apa yang ada. Dia cantik ke tidak di sekitar pantai di di sini. Okay, jom, let's go. So sekarang kita biarkan drone kita terbang di atas. Okay, bye. Ke ujung sana tu jauh dah. Kan. Tengok dia dah berapa meter. Jarak dia 539 meter daripada tempat saya sekarang, dengan ketinggian 108 meter. Okay. So kita biarkan dia rekod dulu. Rekod air laut dan sebagainya, pantai. So nanti kita patah balik. Kita bawa jalan-jalan kejap anak pakcik ni. Anak saya ni bawa ni jalan-jalan, tengok pantai. So bagi dia biasa dengan alam, dengan laut. Kan Cha? Nama saya Nafisa. Cha? 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 Nama yes Nafisa dan Nafisa. Ya, ramai dah orang jalan sini. Kan, betul lah. Bagi dia main pantai dulu.
So jom mandikan budak kecil ni. Okay. So sekarang kita nak ke tandas. Di sini ada stiker tandas ke. Tapi bayarlah. Untuk mandi RM1. Untuk gunakan tandas 50 sen dah silap. So saya nak ke tandas, nak mandikan anak. Lepas tu saya pun nak ke tandas juga. So kita tengok tandas macam mana. Okay, jom. Jadi sekarang kita berehat. Jam menunjukkan pukul 10.30. So anak saya pun dah tidur dah. Ada kipas instant. Kita ada 3 kipas. 2 kipas, satu tu, yang satu lagi kat atas. Yang ni. Dan satu lagi kita pakai yang aircon tadi. Okay, bagi sejuk lah dalam kemah ni. Tak dah panas sangat kan. So anak boleh tidur dengan lena. Mak bapaknya pun boleh tidur sedap sikit. So untuk kita tunggu petang nanti. So sekarang kita rehat dulu lah. Nanti tengah hari ni kita makan tengah hari. Kita ada bawa bekal. Kita tak masak ya. Kita masak kat rumah. Kita bawa bekal sini. So senang. Tak payah nak masak bagai kan. So okay, kita tunggu nanti. Bye bye. Okay, Assalamualaikum. Kita bertemu balik. Sekarang dah jam 11.42 ya, nak ke 12 dah. Jadi tengah hari. Cuaca pun dah agak panas. Matahari mula terbit. Sekarang kita berteduh dalam kemah lah, sambil angin-angin daripada pantai. So tak ada panas sangat. Tapi kalau kita tutup ni, dia rasa juga lah kebahangan. Sebab kita tak ada bumbung kan. Jadi angin daripada pantai menyejukkan dengan gabungan air cooler tu. Boleh lah sikit sejuk. Alhamdulillah lah kan. So sekarang kita tunggu zuhur. Kita akan solat zuhur. Nanti kita akan set up lah untuk petang nanti punya sesi fotografi dia. So air pun dah surut tu, nampak tu. Air dah surut ke tengah betul. Asyad. Kita punya stok pun alhamdulillah masih lagi. Okay, stok kita. Ya, kita akan makan tengah hari sekejap lagi insyaAllah. So tunggulah sampai ke petang. Bye bye. Okay, sementara kita menunggu waktu zuhur, kita set up dulu punya barang-barang. Okay, yang kita bawa itu kamera Sony ZV-E10 yang saya pakai sekarang. Kita ada banyak kamera, satu je ZV-E10. Dan lens yang kita akan pakai petang ni adalah lens Sony sini, daripada Sony, iaitu 55mm 210mm untuk kita shoot matahari terbenam. Harapnya adalah matahari kan. Mudah-mudahan Allah SWT rezekikan lah kan, kita boleh nampak matahari terbenam. Takut awan tebal sangat kan.
kan, jerubu ke apa kan, wallahualam. Kalau ada rezeki dapat nampak matahari terbenam tu memang nice lah. Okay, sama kita tunggu nanti macam mana. Saya buat 2 lane, 1 lane untuk yang jauh. Tapi tak berapa jauh sangat sebab dia 210 kan, 210mm je. So tak berapa jauh sangat. Tapi nanti kita try lah sama ada okey atau tak okey. Dan satu lagi iaitu lens daripada Sony juga, iaitu lens berapa ni, 18mm hingga 105mm. Ini lebih kepada fotografi dekat-dekat lah kan. Setiap fotografi boleh lah pakai. Untuk jauh, terlampau jauh agak kurang sikit. Jadi kita akan gunakan sebaik mungkin. Ok, insyaAllah. Sekarang kita set up sekejap, pasang-pasang semua. Siap-siap nanti petang tak adalah kelang kabut lah tinggal cecak dekat monopod, terus shoot. Assalamualaikum. So sekarang jam menunjuk pukul 4:07 petang, yang mana matahari betul-betul di hadapan muka. Walaupun nampak terik, tapi angin kuat lah. So tak adalah, tak kata panas sangat. Angin sepul-sepul, sedap lah kita kan. So dalam beberapa jam lagi kita akan setting kamera untuk shoot matahari terbenam. Harap-harapnya cuaca dalam keadaan baik lah. Tak ada asap, tak ada jerubu yang menghalang pandangan matahari daripada sini. Location ni adalah Kampung Nelayan Polisen. So korang kalau nak datang sini, datanglah kan, ini nak kesana. Okay, sana kita punya point. Right, so tunggu nanti kita punya shoot. Bye. Bye.
Okay, sekarang jam menunjukkan 6.30. Matahari tidak kelihatan sekarang sebab matahari di sebalik awan yang tebal ni. Sekarang matahari berada di balik awan yang tebal. Tapi dia nampak dah warna kemasan kat situ. Jadi dengan harapan yang tinggi, apabila matahari terbenam tu dapat dilihat di sekitar pegunungan tersebut. InsyaAllah lah. Di sementara ni kita sudah santai tu, tunggulah. Harapnya matahari berada di situ lah. Kelihatan lah. Turun memang turun, tapi takut terhalang dengan awan kan, ataupun kabut dan sebagainya lah. Harapnya begitu. Mudah-mudahan tidaklah kumpau. Mancing ada kumpau, orang tangkap gambar pun ada kumpau. Harapnya tak adalah kumpau. Okay, insyaAllah. Sekarang jam menunjukkan 7.14. Nampak gayanya macam tak ada rezeki lah kita untuk hari ni kan. Sebab tadi dah nampak dah dia punya matahari tu, tapi last minute awan tebal pasang lah. Dia still masih ada warna emas tu, orek-orengan. Tapi untuk dapatkan matahari terbenam tu tak dapat sebab last minute awan tebal di ujung tu. Kita dah dipasang lah kan, awan tebal kat ujung tu. So kita ada rezeki lah, tapi kita akan plot twist sikit lah apa yang kita nak buat. Okay, so tengok nanti.